Apakah hukum seorang yang melakukan kesalahan, kita tegur dengan cara yang kasar di khalayak ramai? Baik, orang tu buat salah, kita tegur dengan kasar. Dengar baik-baik. Kalau kita nak tegur kesalahan, sama ada kesalahan yang bercirikan agama atau bercirikan keduniaan. Hal-hal dunia seperti kerja kilang dan sebagainya. Nah, cara dia buka mesin tak betul dan sebagainya, itu bukan hal akhirat. Tapi begini, kita suka orang tegur kita macam mana? Kita tegur macam tu ke orang? Cuma manusia ni ada 2-3 jenis. Ada yang kalau kita tegur keras, tak boleh, dia kena lembut. Ada orang yang kalau kita tegur lembut, tak jalan, dia kena keras. Maka, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu suruh orang, tegur orang, hikmah. Ramai orang salah faham. Dia kata hikmah tu lemah lembut. Salah. Hikmah bukan lemah lembut. Hikmah mana cara yang paling tepat. Cara yang paling sesuai. Dia ni paling sesuai lembut, maka lembut dengan dia hikmah. Dia ni paling sesuai kena keras, maka keras dengan dia hikmah. Dia ni kalau nak tegur, dia kena direct, maka direct itu hikmah. Orang ni pula kalau nak tegur kena kona-kona sikit, kona-kona itu hikmah. Faham? Cara yang terbaik. Okey? Jadi kalau kita nak tegur orang, dengan cara yang terbaik lah. Lepas tu di rumah kita ada 2 orang. Seorang keras, seorang lembut. Siapa keras? Ayah. Siapa lembut? Mak. Kadang-kadang perlukan mak, tak perlukan ayah, kerana ayah keras. Contoh nak suruh baca buku, mak kata, adik, ambil buku, ulang kaji pelajaran, esok periksa. Okey lah. Tapi kalau ayah, buku tak baca. Budak tu pun halah pening kepala dah. Faham? Tapi kalau nak suruh mandi, tak boleh mak. Tak mandi budak tu. Orang dah azan, dia duduk bawah lagi. Maghrib dah, duduk main wheelie basikal lagi. Mak dia kata, adik dah maghrib. Naiklah solat. Mandi. Tak jalan. Kena ayah dia. Mandi! Dengan basikal-basikal dia ronyoh. Faham? Dia tengok keadaan. Faham lagi? Jadi tengok maudok. Tengok orang yang kita nak tegur. Betul tak? Kena bijak di situ. Soalan seterusnya.